welcome back to my channel. Hari ni aku nak buat video unboxing planner. Okay, planner ni aku order dekat TikTok shop Harmonic Hub. Nanti aku akan letak link ataupun letak dia punya nama kedai ni kat sini. Korang boleh order juga. Ni aku order ni tema planner ni, tema apa tu? Strawberry matcha. Ni gambar aku sebenarnya, tapi dia buat AI. Dia buat kartun tu. Dekat luar ni kau dah nampak cantik kan? Aku sebenarnya tak sabar nak buka. Planner ni bulan 1 tu aku dapat dah. Cuma sekarang baru sempat nak unboxing dengan record video. So sekarang ni aku nak buka dia punya ni. Sekejap aku ada gunting kat sini. Ini gunting. Aku jap. Lupa nak ni. Ni nama YouTube aku, Aini Ridani. Yang ni terbalik lah dia punya ni sebab kamera tu. Nama kat sini YouTube Content Planner. Lepas tu yang dekat belakang ni korang tengok terbalik lagi, terbalik. Dia punya, aku punya ayat, orang yang pandai tak seperti dia berjaya, orang yang rajin dan sabar pasti berjaya. Kat sini nampak terbalik. So ni aku punya benda tu namanya gambar yang dekat YouTube tu. Ni dia punya ni. Dia punya nama TikTok Harmonic Hub. Okay, tanpa buang masa, jom kita. Dia payah sikit buka. Okay, buka. Kita buat ni sikit, ASMR sikit. Okay, kita buka dulu, slow-slow. Okay, ni dia punya ni. Okay, ni dekat luar dia. Aku sebenarnya tak sabar nak buka kat dalam, nak tengok apa yang ada. Nak buka dia. Okay, ni. Ni dia punya ni. Korang yang mana yang nak try order, boleh try order. Koyak dah. Okay, tak apa, itu kena gunting. Sayanglah. Macam ni. Sekejap, sendarin. Jangan. Okay, ni. Aku jadi gila dah ni. Okay, ni aku punya apa? Ni yang ni itu aku ambil kat gambar sebenarnya. Aku ambil gambar kat Google je. Lepas tu aku hantar dekat dia. Lepas tu dia letak, dia ambil aku punya YouTube. Apa yang nama dia? Aku lupa lah. Banner apa nama dia? Aku lupa lah. Nak jadi YouTuber sangat tapi tak tahu. Okay, lepas tu buka. Kita selalu aku takut koyak. Sekejap, bismillahirrahmanirrahim. Okay, ni. Dia punya ni, aku dulu kan anti gila dengan warna pink. Sekarang ni aku jadi macam suka pula. Tahu lah kenapa. Aku ni sama je macam kotak ni tadi, tapi kita tak ada tengok lagi kat dalam kan. Guys, sorry lah kalau macam aku punya unboxing ni macam tak apa-apa. Sebab ini baru first time aku buat video macam ni, buat video unboxing. Aku macam belajar lagi buat video apa semua. Dah nampak dah something dekat belakang ni, tapi sabar je. Tak nak lagi tunjuk kat korang yang tu. Nak buka sekejap. Macam mana nak ambil dia? Atas. Aku ikan kat sini. Punya dekat atas ni. Okay, ni dia punya. Sekejap. Ni aku rasa dia punya ni. Apa tu, bookmark penanda buku.
kita ni dulu. Penanda buku ni ada magnet. So dia senang kalau macam nak ni contoh dia kepit terus. Dia macam tak ada lah jatuh ke apa ke. Kalau yang penanda buku yang biasa, dia maybe akan jatuh ke, hilang ke. Tapi yang ni mungkin dia mungkin tak akan hilang sebab dia dah ada magnet dekat belakang, dekat tengah ni. Dia dah ada magnet kat sini. So kita kepit macam ni. Dalam ni, ini aku punya detail-detail dia buatkan. Ni aku tak bagi pun benda ni, aku bagi gambar je. Lepas tu detail ni aku dah bagi kan. Lepas tu dia punya ayat ni, kalau awak terjumpa buku saya, tolong pulangkan kepada saya maklumat yang tertera di atas. Gila dah ke. Ni gambar aku. Ni gambar aku. Tu ini aku punya YouTube lah. Ni dia ada letak lah kita punya macam prinsip utama kita. Ni, aku kan review makanan. Tak ada review makanan tapi aku buat video makan-makan macam tu kan. So dia masukkan Aimi Ridani review makanan. Bagus tak? Dia macam dia bagi idea kat aku tau. Macam bagi idea kat aku macam ni cara aku nak buat apa semua. Ni kalender 2026. Adalah tempat yang kita nak tulis apa semua kan. Tempat kosong nak kita tulis. Tempat kosong. Nanti kalau kita rasa rajin, kita letaklah stiker-stiker sikit bagi dia. Nak bagi semangat sikit kan. Jadi macam tahu je aku nak buat kan. Konten dengan kucing. Memang aku nak buat pun konten dengan kucing. Sebenarnya aku tak ada masa lagi bila nak record apa semua. Ni memang bagi idea kat aku sebenarnya. Ni penanda buku aku. Sekejap. Macam dah buka. Dan penanda buku ekspedisi. Rasu Pariso album reunion. Ni ekspedisi brutal, album brutal, ekspedisi darjah 1. Ish, banyak ah. Ni aku bagi gambar kat dia tu, lepas tu dia buatkan. Ni ada 2 package. Satu set A RM45, set B berapa set B 39. Aku ambil set 39. Yang 39 ni dapat bookmark ni dapat 3 weh. Lepas tu dapat yang ni lagi. Sekejap, mana tadi? Ni. 1 2 3 4. So gambar ni kita boleh pilih, kita boleh bagi kat dia benda apa yang kita nak. Untuk yang nak order, nanti aku letak link dekat bawah. Aku boleh letak dia punya nama kedai ataupun nama YouTube dia dekat channel ni. Selain daripada planner ni, dia boleh juga buatkan keychain, magnet yang lekat dekat TV dekat peti tu. Dia boleh juga buat. Macam-macam sebenarnya dia boleh buat. Nanti korang, kalau korang berminat, korang boleh WhatsApp ataupun DM dia kat TikTok. Nanti korang bagi tahulah detail-detail yang korang nak buat. Sebenarnya satu set benda ni yang aku order dekat Harmonic Hub ni sebenarnya hampir RM50 kalau ikutkan. Kalau beli dulu satu-satu item. Kalau bila kita beli package yang Harmonic Hub ni bagi, aku bayar RM39 je dapat semua ni. Bagus tau sebenarnya buku ni. Dia macam bagi kita punya idea lah nak buat konten apa seterusnya apa semua.